Bahagian 1. Susun betul-betul ini. Yelah. Yeay! Berjaya lagi. Ipin, boleh lawan? Boleh je. Tak kena. Kau kalah. Alah, tak aci. Rainbow kacau. Nasiblah. Yang pasti aku menang. Sekejap ya. Akak, beli apa tu? Ni anak pokok. Asyik beli anak pokok je. Cuba beli untuk kita orang. Komik ke? Terima kasih. Kan lagi bagus. Betul. Suka hati akak lah. Duit akak. Korang kalau nak apa-apa, pergi beli dengan duit sendiri. Oh, buat apa tu? Tak ada apa, Opa. Nak simpan anak-anak pokok yang Ros baru beli ni. Banyaknya anak pokok kau beli. Semalam dah beli, hari ni beli lagi. Ya, Opa. Sebab tadi kat pasar ada jualan murah. Tapi beli anak pokok tu banyak-banyak, nak buat apa? Nak biar rumah kita nampak bersih dan cantik. Penuh dengan bunga-bungaan berwarna-warni, berbau, harum dan... Jangan seberangan. Cepat alihkan anak-anak pokok tu ke dalam pasu. Nanti mati pula. Baik, Opa. Ros akan buat segera. Kenapa mesti mati? Susah sangat ke nak jaga anak-anak pokok? Entah, senang je kot. Nak kena siram air je. Apa? Senang? Siapa yang cakap senang tadi? Mari sini tolong akak. Nak tolong apa? Ikut akak buat. Siap! Pokok kau sini. Kan dah kena duri? Tengok sini. Berhati-hati bila pegang pokok bunga ros. Nak buat apa lagi? Kena taruh baja. Pergi ambil baja kat belakang. Pipin, jom. Busuknya. Baju tayak ayam tadi. Yelah, macam tak biasa pula. Kan Opa selalu guna kat kebun? Tahu, tapi tak tahan. Ipin, angkat pasu-pasu ni, susun kat depan rumah cantik-cantik. Baik, Akak. Pergi main dengan kawan-kawan. Nanti! Akak nak bagi korang satu tanggungjawab besar. Kalau korang berjaya, akak bagi hadiah. Korang boleh minta apa je yang korang nak. Setuju? Oh, setuju. Nak buat apa?
Nah, jaga anak pokok ni elok-elok sampai dia berbunga. Anak pokok, bahagian 2. Nah, jaga anak pokok ni elok-elok sampai dia berbunga. Jaga pokok? Macam mana? Kita orang tak reti. Aik, tadi kata senang. Siram air je. Ha, nak ke tak nak? Nak. Kak Ros suruh kita orang jaga anak pokok tu sampai berbunga. Nanti dia bagi hadiah. Kalau macam tu, aku pun nak juga. Aku pun. Besok kita semua pergi rumah Upin Ipin. Wah, saya suka. Itu anak pokok bunga apa? Lah, tak tahu pula bunga apa. Hayya! Mana? Hayya! Banyak busuk. 2-3 buah masam. Ini bau tahi ayam. Betul. Kita orang baru taruh baju tahi ayam. Kenapa pakai itu? Ya loh, mama saya guna itu baja biji. Lagi bersih. Tak ada bau punya. Betul cakap Meme. Sebab tu akak beli baju ni. Itu apa tu? Baju ni bagus untuk pokok tumbuh subur dan berbunga lebat. Berbunga lebat? Nah, lepas ni guna baju ni. Jangan guna tahi ayam dah. Yeay! Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Kak Ros, bagilah kita orang jaga pokok bunga tu juga. Bolehlah. Sebab nak hadiah ke? Tak boleh. Korang bukan pandai jaga pokok pun. Nanti habis mati pokok akak. Betul cakap Kak Ros. Aku memang tak tahu dan tak minat jaga pokok. Saya pun macam Mael. 2-3 ayam berkokok. Apa kisah jaga pokok? Jaga ayam ke? Jaga itik ke? Lagi bagus. Nanti besar, masak kari. Sedap makan. Marvelous. Pokok sangat penting dalam kehidupan kita. Pokok keluarkan oksigen. Ia buat udara sekeliling bersih. Bila hidup udara bersih, badan kita pun sihat. Betul. Kak Ros, saya sama Susanti suka dan pandai jaga pokok bunga. Iya benar. Saya menanam banyak bunga melati. Saya tanam banyak bunga matahari. Saya suka. Bunga matahari sangat cantik. Kembang di Dah, tu Meme. Hayya, mau nyanyi pun tak boleh. Tak apa. Nah, ambil seorang satu dan jaga anak pokok ni sampai dia berbunga. Lepas tu, datang tunjuk pada akak, ya? Terima kasih Kak Ros. Macam tu je, tak besar-besar pun. Itulah, tak berbunga lah kalau macam ni. Aku tahu. Kita taruh pasu ni bawah rumah supaya tak kena matahari. Jadi, air tak kering.
Betul-betul. Tak payah susah-susah nak siram hari-hari. Sekarang kita tunggu je berbunga lebay. Dah, jom pergi main jom. Anak pokok, bahagian 3. Akak, Ha, dah siram pokok? dah hari tu. Ha, hari itu? Pokok dah berbunga ke? Tak tahu? Pergilah tengok. Ha, kenapa? Anak pokok mati. Mak oi, apa korang dah buat ni? Banyaknya baja. Air pun berlebih-lebih. Kenapa buat macam ni? Yish. Kita orang ingat pokok tu akan cepat besar dan berbunga lebat. Konon pandai sangatlah tu. Sebab tu dari dulu akak dah cakap, jaga pokok ni susah. Kena selalu siram. Tapi bukan siram sekali banyak macam ni. Lepas tu, kena tengok juga kalau ada serangga perosak yang datang nak makan pokok tu. Lepas tu, bila dah cukup besar, kena pindah ke pasu lagi besar. Lepas tu, kena taruh baja. Baju tayangnya. Ha, menyambuk. Akak cakap ni, dengar dan belajar. Baja tai ayam tu bagus. Taruh banyak pun tak apa. Sebab ia baja organik. Tapi baja biji ni tak boleh banyak. Ia baja urea. Panas. Salah satu sebab pokok ni mati. Oh. Maafkan kita orang, Akak. Kita orang silap. Ingatkan senang je nak jaga pokok ni. Bila dengar Akak cakap tadi, baru kita orang tahu susahnya jaga anak pokok ni. Tak dapatlah hadiah. Berani nak tanya hadiah lagi? Ha? Kenapa bising-bising ni, Ros? Opa, tengok ni anak pokok diorang. Dah mati. Iya, mari Opah tengok. Ini boleh diselamatkan lagi. Batang pokok masih hijau. Betul boleh ke, Pak? Iya. Upin, Ipin, bawa pokok ni kat luar. Biar kena matahari. Baik, Opah. Harap-harap anak pokok ni hidup semula. Kali ni, jaga betul-betul. Akak, pokok-pokok kita dah berbunga. Terus, Anak pokok saya sudah ada bunga. punya saya juga sudah berbunga. Bagus. Semua dah berbunga. Makasih, Kak Ros. Sama-sama. Ini bunga apa, Kak? Ini bunga raya. Warna merah. Meme punya bunga raya juga. Tapi warna putih. Ipin punya bunga tai ayam. Bunga tai ayam. Punya saya bunga apa ya? Kamu punya bukan pokok bunga, tapi pokok cili. Oh, bagus juga ya. Bisa buat sambal terasi nih. Asik. Tahu kan, bunga raya merah tu adalah bunga kebangsaan negara kita, Malaysia. Tahu. Susanti, negara kamu, Indonesia, ada bunga kebangsaan ke? Ada 3. Banyaknya. Bunga apa? Melati putih, anggrek, dan rafflesia. Akak. Hadiah?
lah.